Sementara itu, di Kelana Jaya, kira-kira 70 peminat bola sepak tanah air berhimpun secara aman di hadapan Wisma Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pada Isnin sebagai tanda bantahan berhubung isu pemalsuan dokumen 7 pemain warisan. Kumpulan penyokong terbabit berkumpul di hadapan bangunan itu pada jam 10 pagi tadi dengan beberapa spanduk yang turut ditujukan kepada Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Memetik laporan media, Presiden Kelab Penyokong Bola Sepak Selangor FC, Muhammad Khairi Ibrahim menegaskan bahawa bantahan itu hanya permulaan daripada peminat bola sepak tanah air. Katanya, tidak mustahil peminat akan membuat bantahan yang lebih besar selepas ini jika FAM dan MFL tidak menyelesaikan kes mengenai 7 pemain terbabit. Setelah skandal naturalisasi ilegalnya Malaysia yang mengakibatkan 5 pertandingan terakhir Malaysia yang menggunakan pemain-pemain tersebut di-WO-kan. Nah, ranking Liga Indonesia itu naik ke 121. Damn. Well, abis FIFA series ini kita bakal lihat apakah ranking Liga Indonesia akan tetap naik, stagnan, atau turun. Ya, kalau mau naik sih harus menang di 2 match ya, chat. Menurut kalian gimana? Apakah bisa naik atau tidak ranking FIFA kita? Ranking skuad bola sepak kebangsaan Harimau Malaya jatuh 14 anak tangga kepada kedudukan ke-135 dunia berikutan kes pemain warisan. Dalam kemas kini terbaru, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, Malaysia mengumpul 1095.90 mata, jauh merosot berbanding kedudukan sebelum ini. 2 kemenangan Harimau Malaya dalam kempen kelayakan Piala Asia 2027 dibatalkan oleh FIFA dan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC menjejaskan kedudukan skuad kebangsaan. Sebagai aplikasi tambahan, FIFA dan AFC turut menganugerahkan kemenangan percuma 3-0 kepada Nepal dan Vietnam ke atas Harimau Malaya, sekaligus memberi impak langsung terhadap kutipan mata Malaysia dalam ranking dunia. Kejatuhan mendadak itu dianggap antara yang terbesar buat skuad kebangsaan sejak beberapa tahun kebelakangan ini, memandangkan Malaysia sebelum ini menunjukkan peningkatan konsisten dalam penarafan antarabangsa. Dalam mesyuarat yang dikenalikan AFC, pihak berwajib didapati FAM melanggar Artikel 56 Kota Tertib dan Etika AFC kerana menurunkan pemain yang tidak layak dalam 2 perlawanan kelayakan Piala Asia 2027. Skuad bola sepak kebangsaan terus menerima tamparan hebat apabila ranking dunia Harimau Malaya menjunam susulan tindakan tegas Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Menurut kemas kini terbaru FIFA, Malaysia jatuh 14 anak tangga, sekaligus menyaksikan skuad negara kini menghuni kedudukan 135 dunia. Kejatuhan drastik ini rentetan hukuman berat FIFA berhubung skandal pemalsuan dokumen membabitkan 7 pemain warisan yang tidak sah. FIFA sebelum ini membatalkan keputusan 3 perlawanan persahabatan menentang Cape Verde, Singapura dan Palestin dengan memberikan kemenangan percuma 0-3 kepada pasukan lawan. Tindakan itu menyebabkan Harimau Malaya sebelum ini keluar daripada kelompok 120 terbaik di dunia, jatuh dari tangga ke-116 ke kedudukan ke-121. Bagaimanapun, situasi menjadi semakin parah apabila AFC turut mengambil tindakan serupa terhadap 2 perlawanan kelayakan Piala Asia ketika menentang Vietnam dan Nepal yang turut menggunakan khidmat pemain terbabit. Keputusan AFC yang mengisytiharkan Malaysia kalah 0-3 dalam perlawanan tersebut bukan sahaja merentap mata ranking negara, malah mengesahkan kegagalan Harimau Malaya untuk melayakkan diri ke saingan Piala Asia 2027. Secara keseluruhannya, Harimau Malaya telah kehilangan 19 anak tangga dalam carta ranking FIFA gara-gara penggunaan pemain warisan tidak sah. Ada yang duk salahkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin. Inilah isu pencanggahan dokumen. Salah silah, bukan salah silah, naturalisasi istilah dia. Player bola Harimau Malaya, 7 orang tu ingat. Baru-baru ni Mahkamah Timbang Tara Sukan CAS buat keputusan 7 orang player kita tu tetap kena gantung selama 12 bulan setahun daripada sebarang aktiviti bola sepak. Walaupun kita dah merayu, cuma CAS ini dia tak kekalkan semua hukuman lah. Ada yang diringankan seperti hukuman itu hanya terpakai untuk perlawanan rasmi, bukan semua aktiviti berkaitan bola sepak. Dan FAM kena denda 1.8 juta kalau tak silap aku. Kan isu ni sebenarnya Menteri dah jawab lama dah, bulan 10 tahun lepas lagi Menteri dah jawab dalam Parlimen.
clear dah bahagian Menteri Dalam Negeri yang menjaga urusan pendaftaran kewarganegaraan melalui JPN ini dah settle. Menteri dah jawab part dia, bahagian dia. Menteri Dalam Negeri tak jaga FAM. Dia hanya menguruskan kewarganegaraan. Itu. Tiba-tiba ada yang panaskan balik kata Malaysia ini ada undang-undang baru ke? Boleh dapat IC atas budi bicara seorang menteri. Walaupun tak ada salah silah hubungan apa-apa dengan salah silah Malaysia lah kan. Boleh dapat IC senang sungguh sama Madani ni, semua orang boleh dapat IC. Dia macam ni, aku petik balik lah jawapan Datuk Seri Saifuddin dalam parlimen dulu. Pertama sekali, pemberian kewarganegaraan kepada player bola ni bukan keputusan suka-suka menteri. Bukan kata menteri tengok player ni power, dia ni hebat dekat kelab dia, local punya kelab, menteri nak adjust bagi dia IC supaya dia boleh mewakili, represent Harimau Malaya, represent Malaysia. Dia tak macam tu, dia tak semudah itu. Sebab kalau rujuk Perlembagaan Persekutuan perkara 19 kan yang menteri sebut itu, membenarkan perkara 19 membenarkan warga asing memohon kewarganegaraan melalui proses naturalisasi. Cuma proses dia tu bukan satu proses yang mudah lah. Banyak syarat yang pemohon ini kena ikut. Dia tak boleh, aku petik balik dia tak boleh mohon melalui ejen. Dia kena player tu sendiri, orang tu sendiri yang mohon. Dia tak boleh pakai orang tengah lah. Pemohon kena ada rekod permastuatin dekat Malaysia untuk satu tempoh tertentu kan. Pemohon kena berkelakuan baik, pemohon kena ada pengetahuan bahasa Melayu yang mencukupi. Ini syarat-syarat yang perlembagaan kita letak. Dan rekod daripada JPN, hanya 23 orang sahaja player diluluskan kewarganegaraan menggunakan kaedah yang sama. Maksudnya dia bukan satu perkara yang dibuat secara besar-besaran. Bukan kata zaman Madani ni habis orang warga asing dapat IC tu, player bola yang mohon ni senang-senang dapat IC. Tak. Dia bukan benda tu. Isu yang kita sangkut dengan FIFA ni bukan isu kewarganegaraan. Isu pokok dia kelayakan 7 orang player itu untuk mewakili negara, mewakili Malaysia dalam pertandingan bola sepak antarabangsa berdasarkan peraturan-peraturan FIFA. Kita ada masalah dengan peraturan FIFA, bukan kita ada masalah dengan status kewarganegaraan ke apa. Maksudnya kat sini ada dua benda yang kita kena faham. Pertama, isu kewarganegaraan itu urusan kita, urusan undang-undang kita, urusan JPN, KDN. Satu lagi, isu kelayakan untuk mewakili negara, mewakili Malaysia, itu tertakluk kepada peraturan FIFA. Tapi bila dua isu ni sengaja dicampur aduk kan, semata-mata nak cipta persepsi negatif pada kerajaan, pada Datuk Seri Saifuddin apa semua, itu yang jadi haru biru kat luar ni. Pakat duk salahkan kerajaan, salahkan Menteri Dalam Negeri, salahkan Saifuddin, salahkan Anwar Ibrahim. Keputusan panel CAS Mahkamah Timantara itu, pergantungan 12 bulan pada 7 player itu tak membatalkan status kewarganegaraan mereka. Mereka kekal sebagai rakyat Malaysia. Itu hanya terkait dengan status kelayakan 7 orang ini untuk bermain perlawanan rasmi antarabangsa mengikut peraturan FIFA. Itu yang kita sangkut. Jadi kalau kata nak salahkan Saifuddin, pasal apa salahkan Saifuddin tu? Dapat IC senang-senang, sangkut dekat FIFA apa semua. Tak, dia tak boleh dicampur lah dua perkara ni. Dia asing. Menteri Dalam Negeri dia hanya mengawal bidang kuasa dia hanyalah mengenai pendaftaran kewarganegaraan, dan dia dah jawab jelas elok dah. Dan urusan FIFA, FAM apa semua itu urusan FIFA, FAM punya hal lah. Sekarang ni Menteri Dalam Negeri bahagian dia dah settle.